Halo Syawal. Waalaikumsalam. Okey. Sebutan nyanyian yang jelas. Satu persatu, bulat-bulat, penyampaian yang baik. Permulaan tadi baik, kemudian lepas tu you punya feel tu makin lama makin naik, bagus. Semangat tu ya, bila kita rasa tu macam mood tu you lebih mendalam lagi, you dive lagi dalam sampai orang terasa ya. Bagus Syawal, tapi satu saja tadi rasa macam Syawal nak mungkin rasa bimbang tu, you control sikit mood tadi tu. Ada sampat di awal permulaan tadi. Everything was good. I'm very happy. Okey, terima kasih. Okey, Syawal dapat kritikan dan juga lampu biru dari Fauzia Latin. Silakan Tan. Waalaikumsalam Syawal. Syawal, saya nampak keyakinan yang semakin ketara minggu sebelum minggu, daripada minggu lepas, minggu ni lagi kan. Tapi kalau vokal tu memang weight tu dah ada. Awak memang dalam ramai-ramai awak punya vocal weight dengan Aizat memang bagus weight awak. Lepas tu awak kalau awak pandai sikit nyanyi, nak kena pandai tu Syawal. Nak kena pandai lagu-lagu macam gini, lagu yang free macam gini. Kalau awak dapat, awak hantar smart lagi best. Anyway, you are good. Ya, terima kasih. Terima kasih Atan. Okey, Oji silakan Ji. Waalaikumsalam Syawal. Okey, saya nak sentuh kelemahan awak, minta maaf ya. Okay. Sebab saya dah tengok you keluarkan segala-galanya minggu-minggu sebelum ni. Okey, tonight first note awak tadi saya rasa awak masuk tidak confident, if I'm not mistaken. Betul tak Cikgu Syafi, Cikgu Adnan? Kan? Kalau tak silap saya. That shouldn't have happened. Dah tak patut berlaku benda-benda macam tu. Bukan saja pada Syawal, tetapi kepada semua pelajar, kerana ini minggu ke-8. Alright, mikrofon terlalu dekat, kita orang tak dapat lihat bibir Syawal yang seksi tu. Alright. Tenaga dalaman tak ada. Kerana apa tahu? Emosi tu dia nampak kasar dek. Ibu perasaan tu tak ada. Emosi anda tak nampak halus. Sepatutnya cetosan emosi tu datang dari dalam. Jadi ia akan menjadi sebuah persembahan yang total. Kerana Syawal telah memberikan kami sebuah persembahan yang total minggu-minggu sebelum ini. Jadi saya minta maaf Syawal, saya agak kecewa pada malam ini kerana saya lihat Syawal macam begitu seksa nak habiskan lagu ni tadi. Sedangkan seorang penghibur dia kena enjoy dengan performance dia. Tak kira. Janganlah bubu ai. Nanti Afundi ai, okey? Alright. Okey Syawal, thank you. Okey, terima kasih Haji. Lolo, silakan Lolo. Okey, saya ada tengok awak beberapa kali dalam diary. Saya tengok awak ni selalu berani tau. Awak nak belajar cakap Inggeris ada belajar cakap Inggeris. Awak sondol dia. Salam awak sondol dia. Kan? Dan malam ni saya rasa awak sedikit lah mula-mula mungkin pasal director pengarah yang legend naik tadi tu kan, dia kacau sikit, awak goyang atau awak letak harapan nak jadi pelakon ke apa kan. Tapi suara awak memang suara lelaki. Saya rasa awak boleh pergi jauh. Okey.